Korang tahu tak kenapa buah sawit ini sudah tuai, pelepah dia juga kena potong? Ada 4 main faktor. Yang pertama, dia akan menjejaskan penglihatan. Bila banyak pelepah macam ini, 1, 2 ke 5, bila pekerja nak buat kerja, memang susah. Ini bermasalah. 1 minit punya kerja jadi 10 minit. Yang kedua, pelepah ini berfungsi untuk menahan buah. Bila buah sudah tuai, maka dia tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, pelepah yang berlebihan ini akan merebut nutrisi. Bila kita tabur baja, itu baja dia juga akan serap nutrisi. Maka itu buah dia tak boleh dapat nutrisi sepenuhnya, maka itu buah kecil. Faktor keempat, pelepah yang terbiar akan jadi tempat pembiakan kulat atau serangga. Serangga suka makan ini daun, maka tengok sariran dia sampai pokok ini sudah berpenyakit dan akan menjejaskan hasilan dia. Recommend setiap tahun sekurang-kurang kita buat 1 kali pruning. Itu pelepah kita bagi buang, maka itu hasilan dapat berjamin. Semoga bermanfaat.